Okay, saya akan pusing sikit enjin ni kan, sebab rapat lagi dengan dia ni sangat. Saya nak pasang manufacturer belakang ni. Jadi kena pusing sikit, tahu lah seorang ni boleh ketak akak ni. Lepas tu yang ni nanti dulu lah, banyak lagi dah pasal ni. Kadang-kadang lupa ni kan, kalau tak kita tak ambil gambar masa nak buka. Kalau orang yang main hari-hari kereta tak apa lah. Kita kalau 10 tahun sekali ni tak ingat kan. Dia banyak ambil gambar kat mana duduk okey. Macam saya ni alhamdulillah ingat lagi duduk kat mana. Okey. Maknanya insyaAllah ingat masih ingat. Okey kan, saya dah halih sikit ada ruang lah nak pasang ni. Dah air kan. Aduh. Tak dulu. Okey, saya dah buka plastik ada baiknya ni sapu gerih sikit ni kan. Okey. Ambil nak warna emas. Kan benda ni mahal kan. Benda ni mahal ni kan. Tapi ni yang kata tak lah, yang kata lain. Kata lik. Okey, saya pasang dah. Ada wasir anak dia ni. Ash. Ada 5 budak anak dia. Okey. Masa nak pasang wasir lah. Oh, saya ingat nak pasang wasir. Tak ada tak perlu kot. Yang ni pun tak ada wasir ni tak buka, saya tak buka ni. Yang asal macam ni dah siap spray clear. Ni tak perlu tak perlu wasir okay. Saya ikat dengan 25mm ni. Okey, beres. Asal dah bracket sini ni. Aduh, ada bracket Mana tadi? Ada. Silap lah. Betul sini ada bracket Untuk bracket apa ni? Untuk akak enjin ni. Aduh, buka balik. Macam ni, aduk macam ni. Salah kan? Macam ni. Apa lah? Yang sudah pasang okey juga pasang yang sebab saya nak akak enjin, nak pasang benda bawah ada lagi tak pasang tu. Okey, tapi baru tengok baru pasang puli tak spray lagi puli dengan puli water pump ni. Aduh, saya akan spray kan, tak boleh tengok macam ni kan, cuci spray. Okey kan, keesokan harinya dah siap macam yang ni duduk sini kan, duduk sini tak berapa kering lagi ni. Cantik juga kan.
Macam ni. Ni pulih jauh depan. Okey, saya pasang dulu lah. Cukup 4 biji ni. Tak berapa kering lagi tak panas hari ni. Okey, nak pasang pelik ni jangan pasang sembarangan. Kau tengok sini dia lekung macam lekung. Macam itu. Duduk macam ni macam ni. Lepas tu yang satu lagi pun duduk kat yang lekung ni kat luar ni. Nampak tak? Yang lekung ni kat sini. Yang ni madak macam ni. Okey. Okey, sapi ni. Okey, ni. Dia ni yang tulisan ada AB ni duduk luar macam ni. Yang sebelah sini tak ada. Aduh, jatuh pula. Ni marking ni. Ni marking ni. Tanda bulat sama dengan ni. Tak masuk lubang pula dah. Aduh, tak masuk. Ni marking ni sama dengan ni. Ni. Pasti tengok sini. Tengok. Cuma lari sikit, kita pusing sikit. Titik bulat tu letak 40. Tempat kosong. Garisan kosong tu. Titik tu. Kalau tengok sini memang dia tak sama sikit turun sikit. Kita pusing ke bawah sikit. Dan sana pun ngam lah. Okey. Jadi kita masukkan box sekejap untuk pusing. Kalau nak pusing macam tak kuat Okey, sikit. Okey, dah lebih dah. Okey, tengok ngam. Nampak tak? Tu ngam. Okey. Nasib baik pasang ada 2 biji dia pasang boot Hari tu nak pasang tak jumpa jari, boot hilang. Saya kena cari dulu lah. Yang tak pasang 2 biji ni. Untuk air pang. Nasib baik banyak stok. Ke panjang saya masukkan dulu teh dulu. Takut panjang. Cantik ngam scroll.